Baik, dalam video kali ni aku nak bercakap pasal filem The Fall Guy. Filem ni ialah sebuah filem yang memartabatkan atau mengisahkan tentang stuntman. Okay, so baguslah movie ni. Sebab jarang kita tengok filem yang menggunakan stuntman sebagai plot. Dan filem ni pun adalah sebuah filem yang pelik dan rare. Filem ni filem action, tapi the way dia orang buat movie ni memang entah nak kata macam mana nak kata agak-agak lain. Sebab selalu kita tengok kan the music, the representation of action, all the visual selalu kena. Tapi dalam filem ni dia memang saja buat untuk tak kena. It's a weird movie, tapi at some point ada benda yang aku suka pasal filem ni. So kita akan review filem The Fall Guy. Tapi sebelum itu, intro. Okay, The Fall Guy. Filem ni menggabungkan Emily Blunt dan juga Ryan Gosling. Okay, Ryan Gosling ni pun kalau kita tengok filem-filem dia sekarang, dia tak ambil filem-filem yang serius, dia akan ambil filem-filem yang pelik-pelik. So The Fall Guy ni pun adalah satu filem yang pelik lah. Satu filem yang pelik sebab filem ni pun dia punya aura memang lain macam. Kisah pasal seorang stuntman yang akhirnya dikhianati. Okay, selepas dia diarahkan untuk mencari satu stunt ataupun pelakon stunt yang hilang, dan dia akhirnya terperangkap apabila dia dapat tahu bahawa stuntman tu mati, dan pelakon yang membunuh dia tu cuba untuk trap dia sebagai orang yang membunuh. Dan it's very simple movie, tapi at the very beginning tu dia macam a bit confusing sikit, agak pelik. Scene lawan dekat sambil kena tarik tong sampah tu pun, lagu dia pun pelik, emotion dia pun pelik. Tapi kepelikan tu akhirnya terhenti bila sampai dekat pertengahan lah. Aku tak tahu, mungkin dia sengaja kot buat kepelikan itu supaya nampak filem ni a little bit of the unique kan. Tapi bagi aku, sebagai filem yang meraihkan action, aku macam tak kena. Aku kurang setuju hamba action dia bertumbuk dengan muzik latar yang macam tu. Latar yang macam mana apa kena tengok sendiri. Tapi when it come to the end, bila filem ni sampai ke penghujung, ya, kita nampak movie ni dah start rancak. Nampak dah dia punya penceritaan. Action sequence pun kalau hampa tengok dalam filem ni semuanya real. So itu benda yang aku suka lah. Memang ada CGI touch up there and there, tetapi we still puas hati sebab filem ni dia orang punya action sequence memang real. Okay, bagi aku movie ni okey lah, boleh layan. Tapi dia mungkin tak akan memberi rasa keseronokan untuk semua. Mungkin orang yang suka benda-benda yang pelik-pelik sikit, editing yang pelik-pelik, yang luar daripada kebiasaan, dia orang akan rasa seronok lah. Tapi bagi aku, sebab film action supposed to be action. If you want to make a comedy, aku tak suka lah comedy style The Fall Guy ni. Tapi ya, aku boleh kata at certain point filem ni menghiburkan untuk aku. Tapi untuk kata the whole movie is great, memang tak. Okay, aku suka the whole things dekat hujung dia aja, dekat third act. Tapi memang first act dia memang sangat-sangat bukan confusing, nampak bosan. Penggunaan lagu-lagu untuk latar action tu yang tak sesuai. Aku tak tahu mood apa yang dia cuba sampaikan. Aku tak tahu sama dia nak buat action sequence tu nampak lawak ke, nampak sedih ke apa ke. Tapi it's kind of tak sampai kepada aku lah, as movie goers, penonton. Tapi on the whole, kalau hampa nak try tengok pasal filem ni punya a twist and then there, boleh je layan. Aku bagi filem ni 2.5 bintang. Okey lah untuk layan. Filem ni aku layan dekat HBO Max. Tapi sebelum kita bercakap lanjut lagi lah, aku rasa itu je lah kot. Tak ada apa nak cakap sangat lah. Okay, tonton The Fall Guy dekat Max. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.